Koja penyelenggaraan secara khusus dan berkala pokok kurma di Masjid Kota Lama Kanan. Pada pagi ni sekali lagi ditangguhkan disebabkan hujan lebat. Tadi dah buat sekejap, tadi dah buat sedikit. Tadi yang sempat tadi buat penyiraman, siram keliling dia, dan juga spray semut berlambak-lambak, semut, penyengat, kumbang, semua ada. Bahaya tadi. So kami spraykan kejap. So lepas habis spray, nak tunggu semua serangga jatuh, semua hilang, mati semua. Hujan pula turun dengan lebatnya. Tertangguh sekejap. Rasanya tertangguh sampai bila-bila ni. Nak buat sekarang ni risau sebab apa? Di sebelah sana tu, sebelah sana pokok kurma tu ada curam. Risau buat kan tergolek awak. Kan tergolek naik je. Lepas tu tadi ada kilat sabung menyambung. Risaulah buat kerja bawah pokok. Nampak gayanya, sambung esok lah. Besok terus nak potong pelepah-pelepah dia, daun-daun yang pokok-pokok tumpang yang menjalar tu, dengan nak bagi clear rumput yang kat bawah tanah keliling, kaki keliling pada pokok tu. Kemudian nak tembak siram dengan baja suplemen organik pokok kurma. Okeylah, sama besok gamaknya ni.